Hi, it's the Alluring Elvius. I'm on a hill, relaxing and drinking tea, enjoying my day. You know what else made me enjoy my day? You watch my video and then like, subscribe and comment. Make sure to also follow me on my social media so you can get fast updated info of the channel. By doing that, you will help me fuel my desire to do more content. Also, please join my Discord community so we all can talk about whispering to somebody's ears without getting judged. That's about it. Hope you enjoy my video. Oh, Yana. Baru bangun ke? Kau kenapa betulkan waktu tidur kau? Apa? Mesti tak biasa kan? Bangun tidur terus nampak muka aku. Kenapa? Rasa macam suami isteri baru kahwin ke? Suami isteri apanya? Aku pun dah rumah ni juga. Ish, sibuklah kau ni. Mana kau datang? Dari bilik akulah. Tak sampai sehari kau dah mula panggil aku secara informal. Aku ingat lagi kali pertama kau berjumpa dengan aku. Baik je kau panggil aku Encik Aiden. Well, Encik Aiden, kita kan roommate. Kenalah makin rapat cara panggilan kita. Apa-apa je lah. Siapalah aku untuk menentang si singa? Tu dia. Kau panggil aku singa lagi. Aku kata panggil aku Haikal, tu nama aku. Panggil Carl pun boleh. Jadi, kau masak apa untuk kita makan pagi ni? Ish, senang je dia tukar topik. Yana, mulai sekarang, kawan cahut kau ni akan masak masakan pagi untuk kau tiap kali aku cuti. Bukan senang nak ada sosial macam aku ni. Aku nak sandwich dengan telur goreng. Ish, Kak Yana je lah. Bukan kau. Wait, kenapa bising sangat bilik kau? Susah tau aku nak tidur. Oh, tu sebab aku alihkan banyak barang aku. Sebelum tu, si singa, kau tak kerja ke hari ni? Kenapa? Kau nak cuba berdoa dengan Yana kan? Maaflah, tapi aku minta cuti atas sebab pindah rumah. Tapi rumah sebelah je pun. Cakap pasal berdoa dengan si anak, aku dah nak minta pertolongan untuk sesuatu. Nantilah. Aku dah kerja petang hari ni. Jadi aku nak gerak dulu. Aku rekomen kamu semua keluar bersiaran ke mana-mana. Sagi akan ada orang datang renovate satu bilik aku. Jadi rumah ni akan jadi agak bising. Aku keluar dulu. Driver aku dah datang. Nanti-nanti je lah kau masakkan untuk aku. Ish, aku tak kata pun aku masak untuk dia. Sudahlah dah tu. Aku dah masak. Kau nak apa? Aku masakkan. Ya nak. Kenapa dalam ni ada paket Maggi je? Okey, kalau kita cepat, kita boleh pulang sebelum malam. Dan aku boleh masakkan kita dinner. Tak sangka makanan pagi aku ni adalah Maggi. Dah lama aku tak makan makanan macam tu. Mulai sekarang, sebagai roommate dan chef kau, aku akan pastikan makanan kita berkhasiat. Tak adalah makan ringan macam tu. Ish, tuk panggil aku ya chef, ya chef. Tak perlulah panggil chef. Panggil nama aku. Panggil aku singa pula. Lagi menyakitkan hati. Mengingatkan aku kat Aiden tu. Tak payahlah ikut percakapan dia. Kenapalah dipanggil aku singa? Sebab rambut aku nampak macam singa? Dah lama juga aku tak gunting rambut aku ni. Yana, aku menyusahkan kau ke? Tak, aku rasa dari tadi aku banyak bising kat kau. Yelah, aku tinggal rumah kau tanpa bincang dengan kau.
Sekarang ni aku paksa kau beli barang dapur dengan aku. Aku tahu kau marah dekat aku sekarang. Aku masukkan diri aku dalam hidup kau macam tu je. Eh, apa maksud kau dah biasa? Ish, kau ni. Cuma aku risaulah kat kau. Yelah, macam mana aku tak risau? Tiba-tiba ada lelaki tak kenal boleh tinggal serumah dengan kau. Benda tu buat aku rasa macam kau akan pergi makin jauh dari aku. Walaupun rumah kau tu sebelah je dengan rumah aku. Ha? Aku melawak je lah. Saja je jadi dramatik. Jom. Berhenti kedai kek tu jap. Ikut je lah aku. Tada. Nampak sedap kan semua kek kat sini? Ni sebenarnya kedai kek kegemaran aku. Chef sini dahsyat tau. Aku selalu datang sini cuma untuk admire kek-kek kat sini. Sebagai chef, aku kagum dengan seni masakan chef kat kedai sini. Pilihlah satu, aku belanja. Serius. Dah, pilih cepat. Ada meja kat luar. Kita boleh makan kat situ. Sedap kan? Selalunya, customer kedai ni beli take away. Jadi, tempat makan kedai ni sunyi je. Which I love. Dia rasa aman je makan kat sini kan. Seorang-seorang. I mean, sekarang ada kau, so aku tak seorang-seorang. And to be honest, aku enjoy macam ni. Nanti, aku akan practice cukup-cukup untuk buat kek sesedap kek kat kedai ni untuk kau makan. Yelah aku makan, aku buat semua orang kek dalam rumah tu. Ha? First time kau interest dengan hidup aku. Kau nak tahu sebab apa aku jadi chef Entah. Aku cuma suka memasak. First time aku cuba masak sesuatu, aku terus enjoy proses dia. Aku tak anggap masak itu beban. Apa masakan pertama aku? Kau ni, dah macam interview. Masakan pertama aku adalah chocolate cookie. Kau nak tahu ke sebab dia? Well, bila aku kecil, ada seorang perempuan ni aku suka. Yelah, macam crush lah, okay? Ya, aku tak pernah bagi tahu kau. Anyway, perempuan ni selalu layan aku baik. Lain dari orang lain. Contoh, entahlah, dia selalu lepak dengan aku. Anyway, suatu hari, waktu aku tengah makan dengan dia, dia keluarkan bekalan makanan dia tau. Dia macam beg kertas, penuh dengan biskut cookie. Okay. Penuh. Satu beg. Dia makan tak ramah tau. Masuk je mulut macam tu. Punya betul ke tak tahu. Pipi dia kembang macam Cik Mang. Dan bila aku tegur, dia senyum. Sampai sekarang aku ingat lagi senyuman tu. Jadi, sebab tu, aku mula belajar culinary. Aku ingat dengan masakan aku boleh buat dia senyum lagi. Tak perlu tahu lah siapa. Dah lah, cepat. Habiskan makan. Saya nak beli barang lagi. Ni. Ada makanan kat mulut kau. Sini aku lapkan.
Jom gerak. Lambat dah. Okey tak tu pegang barang? Banyak tak? Aku pegangkan. Bagi je lah. Ingat badan aku besar macam ni tak bersebab ke? Tak perlu jalan balik. Aku dah order Grab. Ya, tadi. Tak perlulah penat-penat jalan kaki balik. Tengok muka kau pun nampak sangat dah. Tak cukup tidur kan? Tak apa, aku dah bayar Grab. Terima je. Kan kau landlord aku dah sekarang. So aku kenalah, you know. Tarik hati sikit. Tu. Dia, kita dah sampai dah. Warna merah tu. Jom, masuk. So, ya dah. Macam mana tadi? Seronok tak keluar dengan aku? Saja tanya. Ingat nak belanja kau kek kat kedai tu lagi? Tak adalah sampai makan selalu. Aku kena jaga berat badan aku tau. Ingat senang ke nak sado macam ni? Tak nak jadi macam Carl yang dulu. Kau tak ingat sebab apa panggilan aku Carl? Kau ni memang pelupa Dulu, bila kita sekolah sekali, sekolah rendah, kawan-kawan kelas kita semua panggil aku Carl daripada Haikal. Sebab panggilan pendek untuk kalori ialah Carl. K-C-A-L. Diorang panggil aku Carl sebab dulu kan aku gemuk. Tapi tak perlulah rasa kesian sekarang. Dulu aku ada kau. Kau je layan aku lain dari orang lain. Kau panggil aku Carl sebab kau memang anggap tu panggilan aku yang normal. Lepas tu je aku kerja kuat, train badan aku. Aku pergi gym banyak untuk kuruskan badan. Berat aku dari berat sebabkan lemak tukar jadi berat disebabkan berat otak aku ni lah. Aku pun kan tinggi. Sekarang aku dah okey dengan panggilan Carl. Sebab aku tahu erti dia dah tak sama. Cakap pasal nama kan, Yana, cuba kalau aku panggil nama kedua kau, Yana Nurlina. Jadi aku panggil kau Nurlina. Nurlina. Lagi sedap kan? Nurlina. Tidur pula dia ni. Nampak sangat tak cukup tidur sebab Aiden bising sangat. Kau tidur kat bawah aku. Kau tidur pun nampak macam Cik Mang. Good night Nurlina.